Mesti abang-abang tertanya-tanya kan, kenapa lah Ida ni asyik tunjuk ADV 160 je? Sebab orang cari bang. Orang cari ADV 160 ni bukan saya saja tau. Ada banyak sebab abang kena beli ADV 160 ni. Layan video ni sampai habis. Sebab yang pertama, of course lah, enjin Honda ni bang, main dengan ESP Plus, enjin dia pun boleh tahan padu juga. Dah lah motor jimat minyak pula tu. Enjin kalau dah jimat minyak ni, abang nak buat pirek tu memang selesai sangat. Sebab yang kedua, of course lah dia punya design bang. Kalau abang jenis abah-abah, design lah abah-abah. Tapi kalau orang muda, nak buat design orang muda pun boleh. Sebab apa tau, motor ADV kan dah lama dah. So barang spare part pun banyak, barang aftermarket pun banyak. Tinggal abang nak beli barang lepas tu pasang je. Tapi kalau abang nak buat full aksesori dengan kami pun boleh. Abang roger je tau. Sebab yang ketiga, of course lah penggunaan dia. Kalau abang nak buat long distance boleh, abang nak buat pakai daily pun tak ada masalah. Yang pertama abang tengok dia punya riding position memang selesa. Cuba kalau abang tukar seat yang comfy, nak bawa pirate memang selesa. Lepas tu kalau abang lengar-lengar kaki dekat bawah ni pun abang boleh lah parking kaki sikit, tak ada lah rasa lengar sangat kan. Kalau abang nak dapatkan ADV 160 ni, muka cuma RM1 saja. Abang tekan back biru, nanti dia roger semua detail. Kalau abang asyik pakai motor moped je, apa kata tukar motor skuter pula, ADV 160 lah paling sesuai sekali.